dalam lautan yang ada beratus kapal, tapi kapal kita saja yang kedengaran azan berkumandang dan kita mendirikan solat di atas kapal. Tak pernah saya rasa tenang sangat macam tu, yang keadaan sunyi. Memang bila kita mendirikan solat qiyamul lail di tengah malam di tengah lautan tu, rasa khusyuk dia tu memang lain lah. Dia feel dia tu lain kan? Macam kita solat atau gunung atau bukit, dia feel dia tu lain. Agak menyedihkan, umat Islam Allah tak sampai 1% pun. Jadi di sini yang besarnya melebihi lebih kurang dalam hampir 70% adalah umat Vietnam yang tidak beragama. Di sini saya nampak ruang dakwah untuk kita berdakwah di Vietnam ini amat luas. Kota Hanoi di Vietnam mempunyai sejarah hitam yang penuh peristiwa berdarah. Perang Vietnam selama 19 tahun mengorbankan lebih 1 juta rakyat Vietnam. Umat Islam Vietnam tertindas di bawah rejim komunis dan tidak dibenarkan beribadat. Hanya sebuah masjid kecil yang usang saja di kota yang mempunyai 7 juta orang penduduk. Vietnam ini adalah bukan negara Islam. Vietnam ini yang banyak negara umat Islam yang berada di Vietnam ni bertumpu di Ho Chi Minh. Itu kerana apa? Kerana terkenalnya orang Islam kita ni suka shopping. Jadi bila shopping, kita ramailah bertumpulah kat situ. Jadi ramailah umat Islam di sana. Jadi tapi di segi Hanoi sendiri, seperti yang kita sedia maklum, kita tak sampai 100 orang sahaja umat Islam yang ada di Hanoi. Berbanding dengan Ho Chi Minh, kita ada banyak masjid, banyak sekolah pondok. Di Hanoi hanya ada 1 je masjid, tidak ada sekolah pondok. Jadi hanya ada pengajian di masjid saja. Dan Masjid An-Nur juga terlalu kecil. Sesuailah dengan namanya kan. Dan bila sembahyang Jumaat, jemaah daripada kedutaan-kedutaan yang ada di sini lebih ramai daripada penduduk Hanoi itu sendiri. Walaupun dengan suasana dan sekitaran yang daif dengan syiar Islam, kota ini menjadi pilihan untuk satu pelayaran khas sekumpulan jemaah Malaysia yang mahu mencari ketenangan. Hayya 'alas salat. Mungkin buat pertama kali dalam sejarah, azan berkumandang di Halong Bay, berdekatan kota Hanoi. Kawasan peranginan yang indah ini
adalah daya tarikan utama pelancong yang datang ke Vietnam. Namun, bagi rombongan dari Malaysia ini, pengalaman paling istimewa bukan setakat menikmati keindahan alam, tetapi pulang solat berjemaah di tengah laut. Encik Sultan Marekan dan isteri Puan Sabariah Mansor berusia 64 tahun. Sudah 23 tahun mereka berumah tangga. Sudah banyak tempat percutian yang dikunjungi. Tapi tak pernah terfikir bercuti dengan pelayaran ke tengah laut. Yang pertama sekali, saya berasa bangga lah. Bangga sebab kita orang Islam, kalau kita tengok di Hanoi ni sendiri, saya dah tanya daripada ustaz yang jadi imam di Masjid Hanoi tu, dia kata hanya ada 7 orang aja semayang berjemaah. Tetapi kita di atas kapal, sebuah kapal di dalam lautan yang ada beratus kapal, tapi kapal kita saja yang kedengaran azan berkumandang dan kita mendirikan solat di atas kapal yang mungkin didengari oleh beberapa kapal-kapal lain yang berada di kawasan tu. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita juga mengharapkanlah, yang pertama sekali mungkin kru-kru dalam kapal tu sendiri tengok dengan kita punya pelaksanaan ibadah kita, mereka akan tertarik untuk nak memeluk agama Islam. Pelayaran Islamik yang diperkenalkan sejak awal tahun ini begitu mendapat sambutan hangat masyarakat. Walaupun harganya agak mahal jika dibandingkan dengan percutian biasa untuk keluarga. Bila kita ke pelayaran ni, maknanya dalam Islam tu kita tengok laut pun kita dapat rahmat. Kita tengok laut dan kita kejadian yang Allah jadikan dunia dengan lautannya, kita dapat pahala. Kita tengok saja. Perasaan itu lain lah, memang lain. Sebab keadaan atas kapal pada malam hari kan, awal-awal pagi macam tu, memang tenang setenang-tenang. Tak pernah saya rasa tenang sangat macam tu. Berada di tengah laut adalah satu pengalaman yang menimbulkan pelbagai perasaan. Mungkin ada yang takut dan teruja. Tapi ada juga yang berasa tenang dan membawa inspirasi. Inilah yang dirasakan oleh Encik Jafri Amit dan isterinya, Puan Rohaya Abdul Razak. Kami teruja dengan kapal itu sendiri sebenarnya sebab selalu tengok kapal-kapal cruise yang gambar-gambar dekat internet ataupun yang pernah kami lihat lah sebelum ni kami bercuti di keluar negara, tapi tak pernah merasa sendiri berada di dalam kapal tu dan juga tak pernah merasa suasana di atas kapal itu sendiri. Dan di samping itu juga kami ingin merasai bagaimanakah cara beramal secara santai, terutama sekali di atas kapal yang mewah yang diadakan oleh pelayaran Islamik ini. Jadi sudah semestinya akan memberikan satu pengalaman yang hebat kepada kami untuk terus beribadah secara, orang cakap apa tu, secara khusyuk. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Allah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Inilah kali pertama imam muda Hizbur melaungkan azan di tengah laut. Pengalaman ini membuat dia teruja walaupun mempunyai banyak pengalaman merantau. Dia feel dia tu lain kan. Macam kita solat atas gunung atau bukit, dia feel dia tu lain. Kita solat tengah laut ni, tak ada siapa ni. Apa-apa jadi kat kapal ni, standby lah. Kita duduk atas kapal terbang atas udara. Macam pilot, kalau kata dia tengah bawa kapal terbang, kalau dia masa tu dia baca Quran, dia punya feel dia tu lain. Sebab dia duduk orang nampak bintang-bintang ni. Tak ada orang lain, sunyi sepi je. Begitu juga dengan tengah lautan. Pertama-tama kita bangun Qiyamul Lail, duduk senyap-senyap angin slow, dia punya, kita kata perasaan dia tu bermunajat pada Allah tu, dia sampai. Bukan kita kata di rumah tak sampai, tapi di sini lebih membantu sampai. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Beribadah di tengah lautan, terutama solat Qiyamul Lail tengah malam, membuat Puan Rohaya Abdul Razak tidak henti-henti mengalirkan air mata. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Perasaan dia tu lain lah, memang lain. Sebab keadaan atas kapal pada malam hari kan, awal-awal pagi macam tu, memang tenang setenang-tenang. Tak pernah saya rasa tenang sangat macam tu. Yang keadaan sunyi, memang bila kita mendirikan solat Qiyamul Lail di tengah malam, di tengah lautan tu, rasa khusyuk dia tu memang lain lah. Dan memang dari segi Ustaz Imam muda yang bawa tu pun, memang bacaan dia mendayu-dayu, memang mengusik jiwa, memang menangis lah, memang tersentuh hati. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Suasana alam semula jadi dalam pelayaran membawa 1001 makna. Salah satu perasaan yang sering dilahirkan ialah nikmat, kesyukuran dan kagum dengan ciptaan Allah. Dia alam semula jadilah kejadian Allah kan. Kita berada di ini bukan kita seorang saja yang jadi, bila kita gaul dengan orang lain dan kita pergi tempat macam tu, kita dapat menikmati alam semula jadi, kita rasa bersyukur dan macam kita dapat lihat kejadian Allah tu memang amat luas dan macam kagum lah dengan penciptaan Allah ni. Saya tak sedar air mata saya keluar dan saya masih mengingatilah pelayaran yang penuh erti ini.
Masjid Al-Nur ini adalah satu-satunya masjid di kota Hanoi. Masjid yang berusia lebih 100 tahun, kelihatan usang dan tidak terjaga. Kami diberitahu hanya terdapat sekitar 100 orang Islam di Hanoi. Hanya pada hari Jumaat, masjid akan dikunjungi ramai jemaah. Rombongan dari Pelayaran Islamik Malaysia sempat solat jemaah di masjid ini. Bagi Encik Sultan pula, perasaannya lebih-lebih lagi tersentuh setelah solat di Masjid Hanoi yang bersejarah ini. Beliau menginfakkan kira-kira RM10,000 Malaysia untuk membantu usaha mengimarahkan masjid usang ini. Kalau kita tengok di atas kapal tu, ustaz-ustaz yang memberikan tazkirah ni, bagi segi hubungan kita sesama kita, dan saya dapati apa yang telah disampaikan satu perkara yang dikata kalau sekiranya kita nak senang, kita senangkan orang dulu. Maknanya kalau kita nak bersedekah tu, jangan kita fikir apa yang kita ada ni, aku bagi kat orang ni, habislah duit aku. Yalah, benda ni mungkin kita ambil ringan. Tetapi kalau kita fikirkan balik, apabila kita bersedekah, walaupun dalam kocek sedekah, kalau kita ada duit yang paling besar dalam kocek kita, itu yang paling kita nak simpan. Sedangkan sepatutnya, itu yang sepatutnya kita beri. Jadi itu satu ilmu yang saya dapat betul-betul secara penjelasan yang telah disampaikan ustaz dalam ceramah mereka yang memberikan saya satu kesedaran. Ini bagi saya lah ya. Semasa penggambaran kami di atas kapal, mata kami sempat tertumpu kepada beberapa orang pekerja kapal yang merakamkan video serta gambar ketika peserta Pelayaran Islamik mendirikan solat serta sesi ceramah. Seolah-olah berminat dengan agama Islam. Penggambaran Islam ini terlalu banyak. Sebab itu Nabi ini anjurkan kita banyak. About religion in Vietnam, I think that in the recent years it become very, very open. As I know that it was not like that before. The government was so strict in anything related to religion. But I think that the government is now changing, and they know that they cannot stop people from believing in things, for sure. And I believe that even the leader of the government now, many of them, now they are very religious, as I know in some aspect. They are quite religious. They go to pagoda to pray, just like normal people, just like us. Sebab tu bila kita pilih ke negara yang bukan Islam, bagus. Saya rasa itu bagus, satu benda yang baru. Satu benda yang baru. Kita pergi tempat-tempat non-Muslim dan kita tunjuk image kita, ini dah Islam. Kamu nak kapal ni, kalau nak naik apa pun kapal, kata berterbang, pulanglah yang tu. Kita bawa dengan image yang baru, maksud dia dengan cara moden. Cara ni, dalam ni pun banyak kru dia. Start cruise kalau kita naik berapa ratus orang. Kru dia ada yang Muslim, ada non-Muslim. Bila kita turun di bawah, kita jumpa dengan non-Muslim. Pendekatan dakwah ni berbeza. Yang seperti yang kita sedia maklum bahawa Vietnam ini hanya 10% adalah Buddha, 10% adalah Kristian, malah kurang dari 5% adalah agama-agama lain. Dan yang agak menyedihkan, orang Islam adalah berapa-berapa tak sampai 1% pun. Jadi di sini yang besarnya melebihi lebih kurang dalam hampir 70% adalah umat Vietnam yang tidak beragama, free thinker. Di sini saya nampak ruang dakwah untuk kita berdakwah di Vietnam ini amat luas. Walaupun hanya bersama 4 hari dalam pelayaran, namun semangat ukhuwah jelas kelihatan
begitu kuat di kalangan mereka. Perasaan tu rasa sedih ada jugalah, sebabnya di sepanjang 3 hari malam dekat atas kapal tu kita sembahyang jemaah dengan muslim-muslimah yang lain. Perasaan itu lain sebab kita punya persahabatan, ukhuwah tu memang dah terjalin dekat atas kapal tu dengan peserta-peserta yang lain kan. Jadi bila dia turun kapal tu rasa sedih jugalah sebab macam nak berpisah dengan yang peserta yang lain tu. Saya rasa terharu, saya rasa begitu teruja dan saya terfikir, ya Allah, Allah memberikan saya kesempatan bersama isteri saya untuk berada di atas kapal dalam keadaan yang macam gini sekali. Dengan bacaan, dengan tazkirah yang disampaikan oleh imam-imam tu membuatkan saya bertambah bersyukur kepada Allah. Itulah yang membuatkan saya sedih kerana Allah masih beri kita peluang untuk menerima ilmu dalam satu pelayaran Islamik yang tak pernah saya terfikir yang saya akan turut serta. Dan saya masih mengingatilah pelayaran yang penuh erti ini.